Hari ni kita nak buat gyudon. Gyudon ni bermaksud daging dipotong nipis yang digoreng, kemudian dihidangkan dengan satu mangkuk nasi panas. Disebabkan kita orang Malaysia mesti nak yang pedas-pedas, dan yang menang battle sambalnya bilis hari Jumaat lepas boleh makan sekali. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk resipi ni kita cari daging yang potong nipis-nipis macam ni. Biasa orang buat syabu-syabu tu. Yang ni senang goreng, dia senang lembut. Daging macam ni saya beli dekat bahagian sejuk beku pasar raya tu. Kita campurkan dalam satu sudu sos tiram, sedikit kicap lemak manis, kemudian kita masukkan sos ikan ataupun kicap asin pun boleh, sedikit serbuk lada putih. Nak bagi ekstra pedas, kita masukkan potongan cili padi dan juga sedikit air. Jangan lupa untuk masukkan sedikit tepung jagung, lepas tu korang kacau sampai sekata. Panaskan kuali, lepas tu kita akan stir fry potongan bawang holen. Kemudian kita masukkan potongan daging tadi dan kita gorengkan daging dengan potongan bawang holen. Yang tu buat dia lebih wangi. Bila dah masak sikit, baru kita boleh masukkan campuran kuah yang telah kita buat tadi, dan kita sambung goreng semua bahan-bahan dekat atas kuali. Last sekali, korang boleh taburkan dengan potongan daun bawang. Bila dah siap kita punya daging, boleh dah dengan nasi putih panas. Siaplah kita punya gyudon. Kalau nak makan dengan telur separuh masak pun sedap juga. Simple je kan resipi ni. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.